Oh, macam tu rupa-rupanya. Jadi kalau kita baca, ya, kalau tak berseri juga tak apalah. Yang penting kita perangai ni berseri-seri. Sebab nak masuk syurga dan dapat bidadari tu. Ustaz bidadara ada tak ustaz? Yang tu kita bincang dalam daurah. Okey, itu yang kelima. Yang keenam, kawan-kawan semua, di TikTok dan di platform di apa ni, Biru dan di Z. Okey. Kita kena ingat, apa-apa fadilat surah Al-Waqiah, apa-apa saja fadilat surah Al-Waqiah, dia tidak boleh mendahului fadilat yang Al-Quran sendiri umumkan. Ingat macam tu sampai bila-bila. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Ayat 1 surah Al-Hujurat. Apa-apa fadilat yang disebutkan selain daripada hadis sahih, maknanya daripada orang lain, selain daripada Allah dan Rasulnya, maka kita kena harmonikan. Kita kena tundukkan kepada apa yang asas. Dan apa antara yang asas adalah Allah mengumumkan fadilat Al-Quran sebagai syifa. Lima fis sudur. Dia akan jadi penawar kepada penyakit dalam hati. Ini matlamat utama kita nak baca surah Al-Waqiah. Kerana apabila penyakit hati seperti bakhil, seperti dengki, dan seperti takathur, tak pernah rasa cukup. Ada orang baca surah Al-Waqiah tapi tak pernah rasa cukup. Nak kaya lagi, nak kaya lagi. Na'udzubillah. Maka bila kita buang penyakit-penyakit hati kerana membaca surah Al-Waqiah, tak pelik Allah akan tunaikan permohonan kita untuk dikurniakan kecukupan atau dibebaskan daripada kefakiran. Tak payah pelik, Allah Ta'ala boleh buat. Kalau kita membetulkan hati kita terlebih dahulu sebelum mengharapkan sesuatu menimpa tubuh, harapkan sesuatu menimpa hati kita terlebih dahulu. Ya, syifa lima fis sudur, sebagaimana dinyatakan dalam wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah dalam surah Al-Isra. Jadi bila kaum 'Ad buang penyakit hati, awak nak apa? Awak nak tubuh kuat, Allah boleh bagi. Surah 11 ayat 52. Wahai kaum Nuh, sekarang musim kemarau. Awak nak hujan lebat? Boleh. Betulkan hati kamu. Berhenti sombong dan melawan aku. Taat kepada Tuhan. Apa kamu nak? Hujan lebat? Allah Ta'ala boleh bagi. Surah 71 ayat 11 hingga 12. Kajilah cerita Nabi-Nabi. Kenapa Nabi-Nabi ni menawarkan sesuatu yang bersifat keduniaan? Sebab Nabi mahu kaumnya fikir dulu keakhiratan. And then Allah akan tundukkan keduniaan. Bila akhirat dalam kepala, dunia datang bawah kita, tuan-tuan. Akhir sekali, perhalusi hadis ini dari sudut konteks dan siapa yang meriwayatkannya. Ada dua hadis takat ni tentang surah Al-Waqiah, fadilat surah Al-Waqiah. Yang pertama sekali disebut oleh Ibnu Abbas, Habrul Ummah, terjuman Al-Quran. Ibnu Abbas satu lagi Ibnu Mas'ud. Perhatikan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, suratul Waqi'atu suratul Ghina. Faqra'uha wa'allimuha auladakum. Ini satu pesanan yang sangat keramat. Surah Al-Waqiah adalah surah yang akan memberikan kecukupan. Maka bacalah kalian semua dan ajar anak-anak kalian. Wow. Ibnu Abbas pastinya ada anak-anak. Beliau pastinya pernah mengajar anak-anak untuk kerap membaca Al-Waqiah. Lalu beliau berkata, ia surah yang akan memberikan kecukupan. Al-Ghina artinya kecukupan. Sekejap. Dalam fikiran kita, Ajuan, bila sebut Al-Ghina, kecukupan ni maksudnya apa kan? Maksudnya, saya kaya dan tak berhajat pada sesiapa. Saya kaya dan tidak berhajat kepada sesiapa. Awak yang perlu kepada saya tak perlukan awak. Get out. Na'udzubillah. Ini mungkin dalam fikiran kita Al-Ghina adalah kekayaan. Sedangkan Al-Ghina kecukupan. Bukan kekayaan. Kemewahan, kekayaan. Ada perkataan lain lah dalam Al-Quran sendiri yang menunjukkan kemewahan. Wa atrafnahum. Jadi takkanlah Ibnu Mas'ud boleh langgar Tok Guru. Takkanlah Ibnu Abbas, maafkan saya, boleh menyebut makna Al-Ghina tak sama dengan Al-Ghina yang Nabi sebut dalam hadis Sahih Bukhari.
Nabi telah mendefinisikan al-ghina bukan banyak harta. Sampai tak perlu kepada sesiapa dan harta sesiapa. Nabi kata kaya kat sini kaya jiwa. Laisal ghina an kathratil arad. Walakinnal ghina ghina nafs. Bukan kecukupan tu pada banyak kebendaan. Lalu tak berhajat kepada sesiapa. Kecukupan yang dimaksudkan adalah jiwa kamu itu kental. Tidak berhajat, tidak meminta daripada sesiapa, melainkan kepada Tuhan. Ada orang dikurniakan kekayaan, tapi sebenarnya dia fakir. Sebab dia sentiasa meminta, minta. Tolonglah, tolong follow saya. Tolonglah, tolong bagi kepada saya wang anda. Tak pernah cukup ke? Sentiasa mahukan lagi. Benarlah kata Nabi. Anak Adam kalau diberikan satu lembah daripada emas, dia mesti berhajat nak satu lagi lembah. Semoga Allah lindungi kita daripada fitnah kebendaan. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ini memang daripada Ibnu Mas'ud. Tapi, tolonglah tengok cerita penuh dia. Kita kena tahu cerita penuhnya adalah begini. Ibnu Mas'ud menyebut tentang fadilat surah Al-Waqi'ah semasa beliau sudah hampir kepada meninggal dunia. Kerana diziarahi oleh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yang ketika itu seorang khalifah yang ketiga. Jadi Uthman tahu Ibnu Mas'ud tak banyak sangat harta. Maka anak-anak perempuannya ramai. Jadi kebimbangan Uthman, bila engkau meninggal dunia, anak-anak perempuan ni nanti macam mana? Bukanlah maksud anak-anak perempuan dan Ibnu Mas'ud ayah diorang ni fakir, tidak. Cuma mereka memilih untuk hidup secara zuhud. Orang zuhud tidak semestinya fakir, tuan-tuan. Dia sekadar memilih untuk hidup sederhana. Itulah sifat Ibnu Mas'ud. Lalu bila Uthman nak menawarkan sedikit kebendaan untuk memudahkan urusan anak-anak selepas beliau meninggal dunia, anda tengok jawapan Ibnu Mas'ud. Atakhsha ala banati al-faqr? Inni amartu banati yaqra'na kulla laylatin surat al-Waqi'ah. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qara'a surat al-Waqi'ati kulla laylatin lam tusibhu faqatun abada. Apa yang kau risau tentang puteri-puteriku, wahai Khalifah Uthman? Engkau risau? Puteri-puteriku akan jadi fakir? Come on. Aku telah didik anak-anak aku untuk baca Al-Waqi'ah setiap malam. Kerana aku mendengar Rasul bersabda, barang siapa membaca Al-Waqi'ah setiap malam, takkan ditipu musibah kefakiran selama-lamanya. Jadi apa maksud sebenar Ibnu Mas'ud menolak sedikit sumbangan yang diberikan oleh Khalifah Uthman dengan mengatakan dia dan anak-anaknya sudah imun dari keperluan kepada harta benda yang terlalu banyak. Anak-anaknya telah dilindungi daripada meminta-minta. Bila awak datang dengan harta benda, macamlah kami ni meminta-minta. Aku dah didik anak-anak aku kerana surah Al-Waqi'ah untuk tidak meminta-minta. Kerana meminta-minta ini ciri orang fakir. Ciri orang faqah. Siapa Ibnu Mas'ud? Beliau seorang yang telah beramal dengan Al-Quran. Beliau adalah ahli tafsir dari kalangan para sahabat. Ini orang yang Al-Imam Az-Zarkashi tadi, ahlullah wa khassatuh. Orang yang betul-betul hidup dengan Al-Quran.